Puas nak atau tidak, balik ke pergi pegang tangan suami. Itu hak Nabi suruh. Cium tangan suami, minta maaf. Sebab kalau mati suami tanpa beri maaf, neraka tempatnya. Walaupun dia itu kuat beribadah. Belajar taat kepada suami kita. Belajar taat. Sekali muda tunai, satu dosa. Suruh buat air, buat dak, satu dosa. Suruh kita hok siapa, buat dak, satu dosa. Ajak tubik teman pergi mak dara, tak bogi, satu dosa. Suruh je gosok baju, dak gosok setara, satu dosa. Suruh masuk dalam rumah, dak masuk dalam rumah, satu dosa. Dosa rianya ni. Perempuan yang dah ke suami ditelanjangkan di dalam neraka, lalu dipakaikan dengan baju daripada minyak tar api neraka. Baju tu bila pakai tercabut habis kulit-kulit, keluar daging. Kemudian kalau dia sakit hati pula suaminya dengan sebab mulutnya, lalu lidahnya ditarik sehingga terkeluar dan digantung dengan besi yang tajam. Masuk neraka, bakar dalam neraka. Kau puan bayang bini kita tu kena bakar dalam neraka. Orang lelaki masuk neraka kau, kisah lain. Banyak sangat kisah tukang mandi mayat cerita muka isteri yang deraka suami, suami tidak maaf, berubah. Tapi tak boleh cerita ke orang. Semua kitab-kitab fiqh, kitab hadis dalam bab mandi mayat menyebut dan haram menceritakan keadaan keburukan mayat kepada orang lain. Tak boleh cerita. Banyak berlaku. Muka jadi macam anjing, muka jadi macam babi. Faham tak? Okey, bab apa? Deraka dengan ketuk lelaki. Kau jenis ludah muka ketuk lelaki. Kau jenis dah puing kontrol. Cerita ni bini kita akan takut kalau dia ada iman. Iman makna percaya. Kalau iman tak ada dalam dada dia takut tak? Tak jadi apa? Kufur dah kepada Allah. Ya, isteri yang taat suami, malaikat berdoa, ya Allah, ampunkan dosa rohani ini. Ya Allah, ampunkan dosa maksum ni. Dengan sebab dia taat kepada suami. Dengar ke puan? Kalau kita taat ke suami kita, pahala suami berkongsi, share dengan isteri. Walaupun isteri tidak tag sama. Tak? Share sama hak suami. Pasal apa? Dengan sebab isteri lah suami itu mudah beribadah. Suami isteri tukang goreng nasi, isteri tukang buat kelengkapan rumah, suami boleh mengajar, suami boleh pergi dengar, suami boleh pergi berjuang, suami beribadah, isteri dapat pahala juga. Kelebihan seorang isteri yang taat pada suami. Ramai orang masuk neraka dengan sebab